Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Citra Digital Budiman Podcast. Saya Siti Amalin binti Ahmad Badrul Solihin selaku moderator podcast bagi episod kali ini. Pada hari ini kami amat berbesar hati menerima kehadiran tetamu jemputan ke sekolah kami. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama-sama kami. Apa khabar Puan? Sihat? Alhamdulillah, sihat. Okey. Tanpa mengelengahkan masa, marilah kita mulakan sesi podcast. Sebagai pembuka bicara, bolehkah Puan memperkenalkan diri serta organisasi yang Okey, baiklah. Nama saya Nida binti Cik Ismail. Saya SISC Plus Bahasa Melayu, PPD Tanah Merah, Kelantan. Okey. Terima kasih Puan atas perkongsian tersebut. Seterusnya saya akan mengajukan beberapa soalan tentang isu pendidikan. Ya. Apakah pandangan Puan tentang isu buli di sekolah? Okey, kalau nak tanya pandangan tu kita kena faham dulu makna buli kan. Okey. Makna buli ni ialah dia perbuatan seseorang menyakiti, mengganggu, menggugat, menghina, menindas kan. Ya. Sehingga kesan dia kepada orang yang dibuli itu apabila dibuat berulang-ulang akan memberi kesan yang menyebabkan orang tu rasa takut, rasa tak selamat, rasa tertekan. Itu maksud bulinya. Ya, Puan. Ya. Okay. Jadi buli ni dia banyak jenis sebenarnya. Kalau kita tengok ada kes-kes macam buli fizikal kan. Kemudian tu buli secara lisan. Macam mana kita buli secara lisan? Buli secara lisan ni macam mengejek, menghina tu pun buli ya. Jangan betul, kita tak tahu pula kan. Supaya kita sedar, kita tahu apabila berlakunya buli itu di sekolah ke atau di mana-mana sekalipun, maka perlu ada macam tindakan. Tindakan sama ada kita macam murid-murid ni kalau dia nampak dia perlu beritahu guru segera kan. Jadi di peringkat mana-mana pun perlu diatasi, perlu di report, perlu dikekang isu buli ni kan. And then kita perlu tingkatkan pengawasan. Perlu memantau kawasan-kawasan sekolah dari masa ke semasa kan. Dari bukanya sekolah tu sebab kita nak supaya sekolah kita ni selamat kan. Dan yalah, dan yang akhir sekali bagi saya kita perlulah memberi sokongan kepada mangsa sekiranya berlaku. Okey Puan, boleh saya teruskan soalan seterusnya? Boleh. Okay. Pada pandangan Puan, apakah kesan dari emosi dan mental pelajar yang dibuli? Kesannya, kalau kita bercakap tentang kesan yang pastinya dia akan menjejaskan emosi kan. Orang yang kena buli, orang yang kena sepak, orang yang kena difitnah kan. Dia mesti akan rasa emosi dia terganggu. Mungkin mangsa akan berasa takut takut berpanjangan, sedih ke, malu ke, rendah diri ke, hilang keyakinan ke akibat kesan buli yang tadi tu. Kalau dia mungkin dimalukan di media sosial, dia mesti malunya nak hadapi masyarakat kan, nak hadapi kawan-kawan. Macam itulah. Jadi itu kesan yang pertama ialah emosi lah. Yang kedua ialah kesan dia pastinya akan mengganggu prestasi akademik tu. Kan? Ya, betul. You bayangkan kalau kawan you kena buli kan dalam kelas, mesti dia tu duduk diam, tak nak bercakap dengan orang. Cikgu mengajar di depan pun dia akan hayal ke tempat lain kan, ataupun dia trauma kan. Itulah kita kesan yang begitu. Kemudian tu kalau ada buli dari segi macam kena tendang ke, kena sepak, kena terajang ke kan, mesti ada kesan fizikal. Kesan fizikal ni sakit kan. Betul, sakit kalau kita kata kita lihat kan di tular di semasa kan, maknanya kita boleh bayangkan betapa sakitnya kan budak-budak ataupun siapa-siapa saja yang kena buli tu kan. Dari segi fizikal, luka sana luka sini, lebam sana lebam sini kan. Betul. Kemudian tu ia juga akan memberi kesan kepada hubungan sosial lah. Jadi kalau dia tadi
mungkin kesan dia, trauma dia tu, dia akan mungkin lebih pendiam, dia tak nak bercakap dengan orang, ya. Dia mungkin menyendiri, kan, dia tak nak involve dengan aktiviti, ya. Nah, itu kesan lah, antara kesan-kesan. Dan juga kita boleh juga kata ia juga memberi kesan kepada pelaku. Kan pelaku berisiko dikenakan tindakan disiplin, kan, berdepan masalah undang-undang, kan. Kita kena fikir juga sudut pelaku, kan. Orang yang kena buli tu dah tentu dah. Tapi orang yang yang membuli tu, mungkinlah kesan tindakan seterusnya akibat perbuatan dia tu. Okeylah itu. Okey Puan, apakah tindakan yang wajar diambil terhadap pelajar yang terlibat dalam kes buli? Okey. Pelajar yang dibuli, pelajar yang dibuli. Okey, yang paling pentinglah bagi saya pada pelajar yang dibuli ni, kita pastikan keselamatan dia, keselamatan mangsa. Iaitu mungkin kita asingkan mangsa daripada berlaku, pastikan mereka berada di tempat yang selamat. Itu yang pertamalah. Maknanya kalau kita dah tahu dia ni asyik kena buli, A ni kena dibuli oleh B, C, D ni kan, kita asingkanlah mereka. Ya. Kedua, dengar. Mereka perlu didengari. Kan? Kadang-kadang masa buli ni apabila tidak didengari, maknanya kita biarkan, kan. Kita kadang-kadang mungkin kita tahu kawan kita dibuli, tapi kita tak nak tolong dia, kan. Jadi kita perlu dengar dan beri sokongan, kan. Kalau katalah pihak kita guru ke, dia dengar murid ni pernah dibuli, jadi dia perlu beri sokongan emosi, kan. Jadi perlu mungkin peranan-peranan kaunselor jugalah, kan. Memberi sokongan kepada mereka yang dibuli. Kemudian tu perlunya laporan dan siasatan secara adil. Kan kadang-kadang orang yang membuli tu pun dia ada sebab juga dia membuli. Kadang-kadang dia ada juga sebab membuli, tapi why, kan. Jadi kita kena pergi sehingga ke root cause dia, penyebab dia. Kan apa yang awalnya budak A ni hadapi dalam hidup dia. Mungkin budak B yang dibuli ni pun begitu juga, kan. Jadi kita perlu adil untuk kedua-dua pihak. Jadi masa siasatan tu kita tak bolehlah terus mu bersalah, kan. Mu bersalah, tak boleh. Kita kena adil dari awal lagi, semasa siasatan dijalankan. Kemudian tu kita juga nak menyentuh tentang perlunya kaunseling, kaunseling kepada mangsa, macam tadilah, kan, keselamatan dia tu, kaunseling emosi dia tu perlu dijaga, kan. Kemudian tu kita juga perlu maklumkan kepada ibu bapa atau penjaga lah, kalau sekiranya ia berlaku di sekolah atau mana di tempat yang kita tahu. Kita tak boleh berdiam diri saja. Mentang-mentang ia berlaku dalam kawasan kita, jadi kita tak nak kita tak telus kepada parents. Jadi kita kena beritahu parents apa yang masalah murid hadapi, gini kan. Jadi mungkin di rumah pun dia akan dapat sokongan ibu bapa, kan. Dan dari semasa ke semasa kita naklah juga pantau keadaan mangsa, kan. Bukannya hari ni berlaku, hari ni kita pun pergi tanya dia lah, kaunseling dia lah, tapi lepas tu 4 hari 5 hari lepas tu kita biar je dia, kita tak takut benda tu datang lagi. Betul. Kan. Jadi kita perlu pantau dari masa ke semasa. Okay, saya teruskan soalan seterusnya. Bolehkah Puan memberikan rating 1 hingga 10 atas pemerhatian di sekolah kami? Okay. Rating untuk sekolah ni. Dari masa mula-mula saya masuk pagar sampailah ni dekat nak balik dah ni, saya sangat gembiralah berada di sini. Banyak pengalaman yang indah. Saya pun sebenarnya di PPD saya banyak mengikuti, banyak sudah bernanda arasan, dan saya sangat gembira berada di sini. Kalau tuan nak tanya saya berapa rating saya nak bagi, saya akan bagi 10. Saya dengan gembiranya bagi 10. Sebabnya banyak benda-benda yang menarik di sekolah ini yang boleh kami bawa ke PPD kami. Okay. Seterusnya, apakah harapan Puan terhadap warga sekolah selepas program atau lawatan ini? Okay.
harapan kami lah ya, dengan banyaknya titik-titik yang positif itu, maka titik-titik positif itu perlu dikekalkan ya. Yang baik itu ditambah baik kan. Yang dah cantik itu berterusan cantik kan. Jadi saya harap begitulah untuk warga di sini ya, sebab saya nampak semuanya berjalan dengan cantik ya, dengan suasana, dengan aktiviti, dengan pencapaian, dengan komitmen guru-gurunya, dengan anak-anak muridnya yang menjadi, tadi saya sangat seronok melihat adik kecil seusia prasekolah itu sangat confident kan, dan sangat comel. Saya suka sangat. Jadi tahniah untuk sekolah ini. Terima kasih Puan. Ya. Dengan itu, berakhirlah sesi podcast kita pada hari ini. Sekali lagi, terima kasih Puan atas kesediaan meluangkan masa bersama kami. Semoga segala perkongsian dan pengalaman yang dikongsikan sebentar tadi memberikan manfaat kepada semua pendengar. Terima kasih kepada semua yang mengikuti podcast ini. Jumpa lagi pada episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.